Bang, banyak beli bang? Hanya sedap. Belanja lah. Memang hati pedas ni setiap hari Jumaat dengan Sabtu kami keluarga sedekahkan atas nama arwah anak saya. Nombor 3. Oh, nasi kerabu kat sini memang top lah dekat Petronas Masjid Tanah ni. Kau tengok orang beratur ni. Dengan harga RM6, nasi kerabu dengan nasi ayam berempah dia. Dalam pukul 11 dia dah mula, sampai pukul 4 petang tau. Kau kena cepat. Okay bang, nasi. Baik. Jom. Nasi kukus, nasi kerabu. Kita try nasi kerabu dulu. Okay guys, yang ini nasi kerabu dia. Rasa perfect lah dengan harga RM6. Cukup bahan dia. Telur. Sayur dia punya urap ni lah. Yang penting, ori Kelantan boh. Puas hati tak puas hati, RM6 memang puas hati. Okay, nasi ayam berempah. Tengok. Aku ambil yang ni peha lah. Yes. Memang puas hati lah. Tengok ayam dia pun kau puas hati bang. Untuk kuah kari dia memang ngam lah. Tapi yang penting kena collab dengan sambal dia tu. Kena pula dengan sambal belacan dia kan. Untuk Jumaat dengan Sabtu dia sedekahkan ayam berengas dia ni. Alhamdulillah lah abang ni sedekah untuk arwah anak dia. Sedap pula layan pedal ni. Pedal berengas macam tu lah. Okey geng, daripada pukul 11 sampai pukul 4 petang, hari Ahad kau jangan datang, dia tutup tau. Jom support ramai-ramai. Lokasi dia senang je. Ini Petronas Masjid Tanah. Kedai dia betul-betul kat sini je. Ada air, ada nasi kerabu dan juga nasi ayam berempah.